nak flash U-boot punya partition dekat modem Arca dan AW1000. Kita tekan on. Tunggu dia masuk download mode. Mulakan proses repartitioning U-boot. Kita upload U-boot image ke dalam modem. Tunggu modem respon. Ok, modem respon. Dia kata downloaded to FTP. Ok, lepas download kita flash untuk buat repartition semula U-boot sector. Ok, dia tulis ok, 100% complete, ngam. Ok, lepas tu kita nak misalkan free space storage, kita buat partition pula. Pilih partition. Ok, lepas tu kita flash. Ok, dah berjaya flash, 100% completed. Sekarang flash firmware Karo WRT. Tunggu sekejap. Ok, kita dah berjaya flash. Kita off modem dan kita on balik.